Pisang dia tak berapa mau guys kalau tanah macam ni. Kalau ada air bertakung macam ni dia tak berapa mau. Dia tak suka, dia mau tempat suka. Tengok. Ada air takung tepi dia. Memang dia tidak menjadilah ni. Tengok, ini kira nak mati sudah hari tu. Angka baru pancung dia. 2 hari dulu. Harap-harap dia tumbuh balik lah. Ini air baru kering. Sebab itulah pokok ni baru naik. Nampak. Yang ini pun samalah. Usia dia dekat 1 tahun baru jadi macam ni. Kemudian dekat 1 tahun juga. Memang tak boleh percayalah. Baru naik tunasnya ni guys. Tapi harap-harap dia okey lah. Kita akan buka longkang. Bagi dia tumbuh dengan elok di sinilah guys.